Umar ni masa dia masuk Islam, Quran tak habis 30 juzuk lagi. Boleh faham maksud Amar? Quran ni masih on the way turun lagi. Ke awal-awal lagi dia masuk. Dia kota Mekah lagi. Kota Mekah ni ayat ibadat tak ada lagi. Dia setengah pandai kata solat baru ada. Ayat syariat lain tak ada, turun Madinah. Ayat kota Mekah 13 tahun bina penghayatan agama akidah. Bila masa Quran turun kepada Rasulullah on the way tu, kita pun tahu Umar ni sejarah dia pelik sikit lah. Dia nak bunuh Nabi ke hari tu. Nah, hari yang sama dia bunuh Nabi, hari yang sama dia masuk Islam. Cuba kita tengok lebih kurang, kita fokus sikit pada satu babak yang berlaku. Nak kait dengan tajuk lawak-lawak kita penghayatan Quran. Masuk Umar nak bunuh Nabi, kita tahu dia dengar adik dia masuk Islam ni. Dia pun kena pergi rumah adik dia. Masa dia sapa rumah adik dia, setengah riwayat kata dia terdengar Quran. Kita tengok nah. Kita pun matching cerita kita. Kita pun dengar juga Quran. Dia dengar Quran masa tu abah dia tengah marah. Soalan yang berlaku tak penghayatan Quran? Dok. Walaupun dia faham bahasa Arab. Nah, tapi tak berlaku. Supalah kita pun tak berlaku juga penghayatan. Kalau nak mesh lalu lah ni. Dia pun naik atas rumah adik dia, tak caw kau Quran, nak timbuk adik dia. Orang tengah marah kan. Dia pun timbuk lah. Bahasa kita kat timbuk lah adik dia. Katok lah adik dia. Tak. Bobok-bobok adik dia berdarah apa semua, adik tino pulak dia puasa kesir dan sebagainya. Ada setengah riwayat kata dia teringat hak dia dengar masa dia duduk cakap. Setengah kata dia terlihat lembar hak duduk dalam belipak tu. Dia kita ambil lah contoh dia terlihat tu, dia nak baca lah. Adik dia kata mu nak baca tu ayat suci, mungkin cuci dirimu dulu. Ini saat-saat kalam Allah nak menembus di hati manusia. Tuan-tuan tengok dah. Dia pun ambil soalnya kelebihan Umar dia orang Arab, pada orang cerdik lah, dia tidak orang Badui. Lepas tu Umar boleh jadi Amirul Mukminin siapa 23 dunia ni tu. Nah, sesuai yang kapasiti dia. Masa Umar baca, mari kita belajar sama-sama. Supaya dengan kita baca. Umar baca surah Gabor apa? Surah Toha. Mak kita beramal untuk lembut hati anak-anak. Tu ialah sendar pada cerita ni lah. Umar baca cerita surah Toha baik. Surah kau dia baca. Dok, semua kata 5 ayat ya bah. Tidak gitu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak taranum pun. Sedak kita jauh. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dia baca pada dia bila dia belajar taranum lagi. Tak siapa lagi, tak Islam lagi. 5 ayat ni abah tembus masuk al-bab. Lubun hati Umar. Bapa faham. Hayati. Dia tengah nyesal kata adik tu, tengah molek tu. Baru masuk 5 ayat ni awal masuk. Merubah Umar 360 darjah. Hari tu lah. Subhanallah. Inilah mukjizat Quran. Umar hok nak bunuh Nabi, pedai tak ada tinggal di rumah. Tak kelik dia. Pedai tak situ. Daripada nak bunuh Rasulullah, kona tepat tu lagi. Kona di depan rumah Abi Aqam. Hak tepat Rasulullah kumpul dengan sahabat awal-awal kan nusuk lagi masa tu dah. Duk depan orang tengok Umar kenali belaka. Sebab Umar kalau bawa pedai biasa ada isu lah tu. Nah, dia tak kecek saja. Umar ni orang takut dia. Dia orang takut tu capur dengan hormat lah. Dia tidak bawa dokar pun duk dia ni. Tak tahu dia duduk depan pintu Abi Arqam, ketuk pintu. Sahabat kelih kot nyelo Al-Khattab mari. Tak ada seorang berani buka. Umar ni orang kenal. Buka boleh bedah kita ni buka. Mai kita dalam ni. Siapa dia berani buka yang banyak cerita? Ni, yang berani buka singa Allah. Jadi beri gelaran singa Allah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah seorang berani buka rum walaupun dia tua dia buka kata. Ni hari ni jumpa buku yang ruah. Mengingatmu seorang nah. Kepala pengak sini. Nah, dia pun bahasa kita kak. Hari ni nombok dengan nombok, pedang dengan pedang. Kita tengok siapa boleh. Ummah tidak jadi ummah hak biasa dah. Masuk 5 ayat Allah dah kan. Mukjizat Quran masuk dah tuan. Lubun hatinya cerah dah. Ummah kecek tak support skala dah. Hak bongah tak ada dah. Tengok merubah orang. Dia kata dah hari ni aku tak pergi nak mari balah aku nak jumpa Muhammad. Sahabat iring bela-bela pusing juga pedai duk kanan lah. Nah, duk depan Nabi pendek cerita. Ummah lafaz kalimah keramat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menangislah para sahabat seluruhnya melihat bagaimana Al-Quran merubah manusia. Dan makbulnya orang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih antara dua Umar, Jahal ataupun Khattab. Tuan-tuan, Umar masuk Islam, hamba tegur dia hamba hak penceramah ni daripada mu'allah masuk agama hanya dengan 5 ayat. Merubah Umar lafaz syahadah depan Nabi jadi orang kanan Nabi 24 jam berkuat kuasa. Umar satu-satunya sahabat pindah ke Madinah, ya sore buat pengumuman. Kalau bahasa kita kat buat status dalam Facebook, buat live dalam TikTok.
seolah-olah raya. Esok aku nak ikut Muhammad pergi Madinah. Sahabat lain nusuk belaka termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutnya pada kota Mekah ketika tu hak jahat. Ummah tak kira. Backingnya dia pada jalan betul dah. Dia pun raya. Esok aku nak ikut Muhammad. Siapa nak tahan aku mari? Nak tengok anak dia yatim, nak tengok bini jadi janda, aku tunggu pintu tu. Ayat Ummah jangan main tak? Aku tunggu pintu, tak ada sore mari tunggu. Takutnya orang Ummah berubahlah Islam setelah Al-Khattab memeluk Islam. Tuan-tuan, Ummah mau sebut, mau tegur dia kan. Siapa dia Ummah ni lepas tu? Ummah beribadat tak supaya kita. Ummah ni jamin syurga tak ada mati lagi. Ummah ni jasa dia untuk agama, title dia Amirul Mukminin. Lepas Nabi mati, masa Nabi hidup, Nabi sebut dalam hadis, aku ni Abu Bakar dan Umar masuk syurga gini. Masuk sekali lah tu. Tuan-tuan, Umar juga kelebihan dia Nabi sebut dalam hadis yang berbeza. Kalau ada Nabi selepas aku setengah kata Abu Bakar, setengah kata Umar lah orangnya. Dua orang ni semua Nabi sebut. Dan Umar Nabi kata firasat yang paling tajam antara orang mukmin. Sejarah Umar firasat tajam tuan-tuan. Hak dia baca tu, Allah futuh kepada Umar. Lepas tu jangan main siapa dia nak mayat tarawih 28, 20 tu istihad Umar. Umar ni bukan orang pemakan purita. Umar ni orang yang diiktiraf oleh Rasul. Siapa nak 20 sendah pada Umar. Wak lapis sendahlah pada hak kita tahu. Jangan dok bala hak tin mayat. Sunat gitu. Nah, dok bala hak sunat. Hak mayat hak orang tak cukup 5 waktu kita tak bala. Nah, contoh tak usaha, tak fikir. Umar tuan-tuan masuk Islam Allah. Jasa dia lah Islam sampai sini ni. Besarnya air tangan Umar ni. Hak asal nak bunuh Nabi. Hak asal nak bunuh Nabi. Tuan-tuan, dah hamba sebut orang-orang. Umar mati jasad hidup mana? Ni mulia Umar ni. Jasad dia tak ada di kubur Baqi' abah. Hak kita nak mati sangat situ tambah dia tahu nak mati Baqi'. Tak mati-mati lagi hari ni. Berat juga. Payahnya nak mati molek jangan mat tuan. Walaupun pergi Mekah tak tahu. Tak ada di Ma'la dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tak ada juga. Duduk mana Umar? Umar duduk bawah kubur hijab abah. Allah ya Rabb. Duduk bawah kubur hijab Umar. Tidak kita ziarah Rasulullah, kita akan wisalah pada 3 orang. Assalamualaikum ya Habiballah dah. Teriak kita. Pertama teriak sebab rindu. Tuan-tuan, kita akan wisalah kepada Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Siapa dia orang ni dulu? Bakal pembunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quran ni boleh ubah orang daripada pembunuh jadi jamin syurga lah. Umar dia kata Quran ke masa tu? Tak ada. Hamba kata tiap tahun kata Ramadan. Apa tak jadi sebab Umar? Benar. Nah,